Burung merpati terbang ke lamban singgah sebentar di hujung taman. Assalamualaikum saya ucapkan. Izinkan saya mulakan bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam dari ilmu amalan membaca. Nama yang dikunyakan adalah Nuairah Safrina binti Rosli dan merupakan seorang pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Taman Indrawasih yang berkod PEA 0007. Saya juga merupakan seorang pelajar yang amat menikmati jenis bacaan yang berbentuk fakta, motivasi dan inspirasi kerana ia dapat memberi pengetahuan yang mendalam seiring dengan minat saya terhadap bidang sains dan bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Beradanya saya di sini untuk membawa anda mengenali, memahami dan menghayati tentang sebuah karya yang telah saya fahami yang ditulis oleh seorang pemuda yang bernama Temeh Abdullah dan karyanya yang bertajuk Arkitek Jalanan. Beliau merupakan seorang anak Melayu yang telah melanjutkan pelajarannya di luar negara sebagai pelajar seni bina. Selain sampai itu juga, beliau menggunakan bakatnya untuk menghasil lukisan dan karya sebagai sumber pendapatan. Novel ini diterbitkan pada 20 Mei 2017 oleh Iman Publication yang dengan bertemakan keikhlasan dalam menuntut ilmu, ketabahan dalam mengharungi cabaran dan nilai persahabatan yang tulus. Ia mengandungi 333 helaian dan berharga RM30 di Semenanjung Malaysia dan RM33 di Sabah dan Sarawak. Harganya yang mampu milik dan boleh dimiliki oleh setiap golongan, termasuklah seperti pelajar seperti saya. Para penonton sekalian, setiap jiwa yang bernyawa di dunia ini mempunyai ujian dan cabaran hidup mereka sendiri. Jadi dengan itu, izinkan saya membawa anda semua menyusuri tentang sebuah kisah yang dialami dan ditulis oleh penulis ini sendiri. Di bawah kegelapan malam yang bertemankan bulan dan bintang, kertas lukisan dan tulisannya, alat tulisnya bertaburan dan bertaburan. Pikirannya berkeceramuk dan serabut. Dia berada di persimpangan berfikir sama ada haruskah dia bangkit dan terus mengejar impiannya untuk menjadi seorang arkitek ataupun mengalah saja kepada nasibnya. Karya ini mengisahkan tentang seorang pelajar seni bina bernama Temeh yang melanjutkan pelajarannya di luar negara. Namun, ia tidaklah semudah yang disangkakan. Di bumi yang asing, beliau diuji dengan pelbagai ujian, dari masalah kewangan yang memaksanya untuk berhenti belajar, tekanan akademik dan dilema dalam menuntut ilmu. Namun begitu, beliau tidak keseorangan. Sahabat dunia akhiratnya Ahmad yang sentiasa memberi sokongan moral, nasihat dan semangat. Pada akhirnya, dalam setiap cabaran, Temeh belajar tentang keikhlasan, ketabahan dan nilai persahabatan yang sejati. Kisah ini bukanlah sekadar catatan peribadi penulis tetapi juga sebuah inspirasi buat mereka yang sedang bertukar sumus untuk mencapai cita-cita mereka sendiri. Wahai para penonton sekalian, pengajaran yang berharga yang telah saya teladani di sini adalah bahawa keikhlasan dalam menuntut ilmu membawa keberkatan, ketabahan dalam mengharungi cabaran membuahkan kesabaran dan membentuk kekuatan. Ia juga membuktikan bahawa kejayaan bukanlah sekadar usaha sendiri tetapi doa serta nilai persahabatan yang tulus. Novel ini bersifat inspirasi dan motivasi. Selain daripada itu juga dia bersifat realistik dan dekat dengan jiwa remaja, menjadikan ia mudah difahami serta memberi kesan yang mendalam. Penulis juga menyelitkan beberapa ayat Al-Quran, ayat motivasi dan ayat ketuhanan yang boleh menjadi panduan kepada pembaca. Dengan itu, perbicaraan saya ini kian ingin melabuhkan tirainya. Perbicaraan ini bukanlah sekadar noktah tetapi satu mesej dan jemputan untuk kita bersama-sama merenung dan mengambil iktibar. Semoga apa yang saya kongsikan ini boleh menjadi cahaya buat fikiran dan jiwa. Andai ada kilaf dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Dengan itu saya menutup
perbicaraan ini dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum.